Adakah ibu-ibu dekat sini? Adakah ibu-ibu dekat sini yang tak lama lagi nak beranak, yang due date kan? Jadi kita kena bersedia dengan kita kena bersedia expect the unexpected. Contohnya situasi kuning. So contoh macam kuning ni kan saya suka nak bercerita sebab saya sendiri pun mengalami benda yang sama untuk anak pertama dan kedua dia berbeza. Anak pertama saya dia bebas kuning cepat. 2 minggu dah bebas kuning. Jadi anak kedua saya ingat bila dia dah beranak kan kita nak discharge. So anak kedua saya beranak normal. So hari pertama macam tu kita dah discharge terus. Saya tak sangka lah bila discharge tu doktor kata okey tak ada kuning, boleh balik. Sebenarnya saya berdebar sangat sebab anak pertama saya dia ada kuning. Jadi kami kena warded lama dekat hospital. Jadi bila anak kedua ni hari pertama imagine dah beranak kan, ada kuning ke tak ada kuning, tak ada kuning, ada kuning kan, tiba-tiba doktor check okey tak ada kuning, boleh discharge. Macam tak ada kuning, okey alhamdulillah tak ada kuning. Macam happy sangat-sangat sebab fikir dah tak payah nak ulang alik KK kan, tak payah nak ulang alik KK. Lepas tu happy lah sebab tak ada kuning. Sebab kuning ni is a process. So bila tak ada kuning kita sangat happy. Cakap siap terfikir, ya Allah apalah amalan aku, apa benda yang aku buat waktu pregnant, apa doa aku yang amalkan bila aku mengandung, aku beranak dah tak ada kuning. Sebab kuning ni normal tau, jangan salah faham tau, kuning ni normal. Bukanlah macam orang tu terlebih doa dia tak ada kuning, tak ada. Kuning ni sangat-sangat normal. Dalam 10 baby, 7 baby akan ada kuning. Ni fakta ni saya dapat daripada kelas Dr. Puteri. Saya masuk kelas Dr. Puteri belajar tentang kuning, okey, sebab saya nak tahu sangat-sangat pasal kuning. Jadi kuning ni dia ada banyak. Ada ibu lepas beranak dia terus kuning, macam tu. Ada ibu lepas beranak hari pertama ada kuning. Yang ketiga ada ibu macam saya pula, lepas beranak hari pertama tak ada kuning. Okey, tak ada kuning, tetapi dia ada hari keempat dan tiba-tiba dia tinggi terus dan tiba-tiba dia kena warded terus. Gitu cerita dia. Jadi jangan sangkakan selepas kita beranak hari pertama kita discharge tanpa kuning, dan jangan sangka bila kita discharge tanpa kuning tu dia tak akan ada kuning forever. Jadi kuning, rupanya kuning dia akan tinggi, dia peak tinggi dia tu hari keempat, hari kelima. Jadi contoh kalau dia tinggi hari keempat, kelima, memang mostly akan warded hari keempat, kelima. Macam anak saya tu dia warded sehari saja. So depends on baby situation macam mana. Jadi contoh kalau dia tengok pattern, kalau lepas hari kelima kan dia dah turun, dia akan mula turun. Jadi masa ni ibu dah tak perlu risau sebab dia bila once dia mula turun, dia akan mula turun, tapi dengan syarat memang wajib lah. Memang wajib bagi susu sekerap-kerapnya. Memang kena kejut, kena menyusu, kenapa. Jadi macam cerita saya ni, waktu yang hari pertama tu kan dia discharge tak ada kuning. Jadi saya happy lah. Tak payahlah kejut dia menyusu Dulu penat betul lah. Setiap 2 jam kena kejut. So untuk yang ni saya tak kejut. Yang untuk kedua ni saya tak kejut dia. Saya biar dia tidur. Kan saya biar dia tidur, tiba-tiba hari keempat kuning tinggi. Gitu kan. Jadi memang punca dia sebab kurang susu untuk keluarkan bilirubin dia tu. Jadi bila warded. Lepas tu dia warded sehari, dia discharge. Lepas tu dia anak kedua saya ni, lepas dia warded tu discharge hari keempat tinggi. Lepas tu dia prolong sampai 1 bulan. Jadi mulalah fasa kita ke KK 2 hari sekali sehari untuk kita check up kuning pula kan. Jadi check up kuning ni memang kena pergi klinik setiap hari, memang kena pergi. Selagi lagi satu fakta, jadi lagi satu saya nak share, setiap hari, jadi kan mulalah proses saya ke klinik setiap hari, setiap 2 kali sehari untuk check up kuning, which is a very penat sebab kena bersiap bawa baby dan sebagainya. Dahlah kita 2 jam sekali bagi susu, tak tidur malam, esok bangun pagi awal nak kena klinik kan, penat kan, memang sangat penat. Itu memang salah satu cabaran untuk ibu yang kena kuning. Jadi bila kena kuning ni memang 2 jam sekali kena bagi susu. Lepas tu bersusu. Lepas tu once dah turun dia akan dapat berturun. Jadi ni saya nak share lah sejujurnya daripada hati. Setiap hari kita check pergi KK tu kan, janganlah letak harapan yang hopefully lah harap kuning turun. Jangan letak harapan macam tu. Sebab apa tau, kalau dia tak turun kita kecewa, rasa nak nangis. Sebab penat kan, bangun 2 jam sekali bagi susu, 2 jam sekali tiba-tiba pergi KK tak turun pun kan. Tapi jangan letak harapan turun cepat. Tapi janganlah risau sebab kuning ni dia tak bahaya. Dia tak bahaya as long as ibu bagi susu 2 jam sekali, sejam sekali, sekerap yang mungkin. As long as ibu pergi KK check up. Dia akan jatuh bahaya kalau ibu tak pergi KK check up, ibu tak kejut baby menyusu, biar dia tidur lama-lama. Lepas tu dia bahaya kalau ibu tak bawa pergi KK, tiba-tiba dia tinggi yang sangat tinggi. Itu bahaya.
Lepas tu sebab kalau di prolong pun, even di prolong pun dia selamat as long as ibu dan as long as dia punya paras kuning tu di bawah dalam paras kuning dia tu ialah dalam paras yang selamat. Jadi doktor kat KK, nurse kat KK, diorang ada jadual paras selamat dengan tak selamat berapa. Jadi as long as level kita baby kuning tu dalam selamat, okey je. Jadi ibu jangan risau, teruskan bagi susu ibu. Lepas tu just enjoy the journey. Sebab baby yang prolong ni dia tak bahaya. Okay tak? Sebab ramai je ibu yang saya santuni rasa macam sangat takut bila baby kena kuning kan. Lepas tu bila kena kuning yang sangat tinggi ni, diorang kadang-kadang tu diorang terpengaruh dengan orang keliling. Okey, cakaplah bagilah FM, bagilah FM, bagi botol kan. Jadi bila kita bagi FM, bagi botol, baby tu memang berisiko untuk keliru puting. Lepas tu bila bagi susu lain, kita tak ada bagi rangsangan, kurang susu. Jadi itu adalah punca-punca ibu-ibu, ramailah ibu-ibu yang saya santuni. Mungkin ibu-ibu di luar sana yang tak dapat nak bagi susu ibu sampai 2 tahun disebabkan waktu kuning ni. Masa dulu kuning, ada bagi susu lain. Lepas tu tiba-tiba susu dah drop, dah tak ada susu. Dulu waktu kuning, lepas tu kita bagi botol sebab doktor suruh pump. Lepas tu tiba-tiba dah tak ada susu. Bagi botol kan, sebab bagi botol lepas tu dia tak nak menyusu dekat breast. Itu pun salah satu punca. Jadi contohlah kalau waktu tengah kuning tu pun saya pump juga. Cuma saya tak bagi botol. Saya bagi guna picagari. Jadi contoh kalau kita tengah kuning ke apa kan, janganlah stress. Contoh memang kita utamakan dry feeding. Baby kuning memang tidur. Kejutlah tahap mana macam dia tidur. Jadi setiap kali rutin 2 jam sekali nak menyusu tu, kita offer dry feeding dulu. Okey, lepas tu kalau macam dah tertidur tu, kita buat breast compression. Dia tertidur lagi lah. Jangan stresskan diri. Adik bangun. Jangan stresskan diri. Kita tidur, letak dia kat bawah. Lepas tu kita perah guna tangan marmet. Dapat susu tu, bagi dekat baby guna picagari. Bagi baby guna picagari. Sebab jangan bagi guna puting botol. Doktor memang kata bagi botol, bukan sebab apa, sebab kita nak sukat berapa banyak baby nak minum kan. So kita sukat je lah guna picagari, sama je. Doktor tak tahu pun kita bagi botol ke picagari as long as baby terima susu. Betul. Jadi tapi kalau ikut betul-betul lah, ikut buku penyusuan yang betul-betul, kalau baby kuning tinggi pun tak perlu pump pun sebenarnya. Just marmet direct feeding. Jadi kalau kita nak fokus direct feeding pun boleh saja, as long as baby dapat deep latch. Tapi kita risaulah kadang kan dia kuning tu dia tertidur, so kita marmet lah, dapat susu, bagi susu guna picagari dekat baby. Jadi untuk ibu-ibu tengah kuning ke, yang mungkin tengah kuning sekarang, apa yang saya nak sampaikan, jangan banyak fikir, jangan overthinking. Teruskan keluarkan susu 2 jam sekali, perah guna tangan ataupun pump jika perlu. Dan pastikan jangan lupa direct feeding juga. Susu yang dapat tu jangan bagi botol, guna picagari. Nanti dah habis kuning, insyaAllah. Lepas tu lagi satu ni lah, jangan kita setiap hari, ini saya dulu saya setiap hari ke KK dengan harapannya, ya Allah harap turun kan. Bila tak turun kita kecewa. Jadi jangan letakkan apa-apa harapan. Kita just enjoy the process, enjoy the journey, as long as baby kita sihat dan selamat. Kuning dia ada kuning, tapi kuning dia dalam paras yang selamat. Harap membantu and enjoy your breastfeeding journey.